Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nuriana. Saya nak sharekan resipi simple je. Resipi masak lemak ikan patin masak lemak kesun masak lemak cili padi kesun. Ini ikan patin 1 ekor dah siap basuh bersih apa semua ya. Ini bahannya. Bahannya untuk blender ya. Halia, kunyit hidup, bawang besar 2 biji ya. Cili padi dalam 15 biji. Masukkan sedikit ni kacang, santan, ni serai satu je, daun kesum. Super je masak. Ni bahagian ni terblender ya. Halia, kunyit hidup, bawang besar dengan cili padi, belacan, blender sekali. Masuk sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ni bahannya blender tadi. Ni masukkan serai ya. Rasa ketuk je. Okey ya, kita boleh masuk santan. Boleh masuk santan satu kotak ni ya. Kenal ya. Ni saya masukkan sedikit asam jawa. Okey, kita boleh masuk perasa ya. Masuk sedikit gula ya. Okey, kuahnya dah berlegak kita masukkan Masukkan. Patin ni 1 ekor je. Ni saya masuk lada besar 2 biji ya. Kita boleh letak ni ya, daun kesum. Alhamdulillah dah siap ya, resipi simple je, resipi masak lemak cili padi. Masak lemak cili padi kesun ikan patin ya. Kawan pun boleh buat ya, simple je masakan. Okay, assalamualaikum semua sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nuriana. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.